Perlu ke remaja pakai pelembap? Ya, banyak macam-macam step kan. Kalau mula jaga kulit dari usia remaja, kesan baiknya bukan hanya anda akan dapat sekarang, tapi kesannya boleh nampak untuk jangka masa yang panjang. Salah satu langkah simple tapi beri impak yang besar adalah pakai pelembap. Tak kiralah jenis kulit anda, pelembap sebenarnya bergantung pada bahan di dalamnya dapat membantu cegah banyak masalah kulit daripada berlaku atau jadi makin teruk. Jadi dalam segmen Racun Drugstore kali ini, saya kongsikan dengan anda 4 pelembap terbaik untuk remaja yang boleh didapati di drugstore ya. Pastikan anda tonton video ni sampai habis. Jom, let's glow together. Hai glowers yang remaja, saya percaya semasa remaja kulit anda sedang aktif berubah disebabkan perubahan hormon. Minyak berlebihan, pori mudah tersumbat, jerawat naik turun, sekejap ada sekejap tak ada ya. Semuanya normal ya pada peringkat remaja ini. Tapi kalau tak dirawat dengan betul, kulit boleh jadi lagi mudah breakout, kasar permukaannya, terlalu kering pun boleh jadi tahu sampai mengelupas. Dan antara rutin asas yang boleh elak masalah kulit anda jadi lebih teruk adalah memakai pelembap. Ramai remaja fikir pelembap hanya untuk kulit kering, sedangkan hakikatnya sebenarnya pelembap penting untuk semua jenis kulit. Ia membantu kekalkan keseimbangan, the balance of oil and water, keseimbangan air dan minyak pada kulit, menguatkan skin barrier dan mengurangkan risiko iritasi. Bila skin barrier sehat, kulit tak mudahlah sebenarnya mengalami iritasi dan tak mudah untuk jadi sensitif. Ini penting ya, bagaimana anda remaja sekalian pilih pelembap yang betul ikut jenis kulit. Pertama, make sure anda kenal jenis kulit anda tu. Mesti kena kenal. Kalau kulit anda melekit, cepat berminyak ataupun mudah berkilat, itu tanda kulit cenderung berminyak. Pelembap yang sesuai untuk kulit jenis ini adalah yang ringan, yang mudah menyerap dan tidak menyumbat pori ya. Cari pelembap dalam bentuk gel atau water based ya. Elakkan pelembap yang terlalu pekat ataupun creamy yang berminyak tu. Kalau kulit anda jenis cenderung kering, anda akan selalu rasa tegang ya, ketat, kadang-kadang permukaan kulit tu mudah rasa kasar. Itu tanda kulit anda kekurangan kelembapan. Anda boleh pilih pelembap dengan tekstur krim yang lembut, soft cream untuk kekalkan kelembapan dalam kulit anda. One more is kalau kulit anda mudah alami keradangan, iritasi, merah-merah dan apabila cuba produk baru, kulit mudah sensitif. Itu mungkin memang betul lah kulit anda jenis sensitif ataupun sedang sensitif ya. Pelembap yang sesuai untuk kulit yang sedang sensitif adalah yang ringan. Yang penting perlu ada bahan yang menenangkan tau, macam Centella asiatica, allantoin, bantu lembutkan kulit dan kurangkan rasa gatal. Dalam tempoh ini ya, elak pakai pelembap yang mengandungi alkohol. Pewangi sintetik pun kalau boleh elakkan. Bahan aktif yang terlalu kuat seperti AHA, BHA atau retinol pun elakkan. Ada 4 pilihan pelembap untuk remaja yang saya mahu kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Jom! Produk pertama adalah The Original Brightening Moisturizer. Pelembap ini diformulasikan dengan niacinamide, tranexamic acid dan licorice extract. Bahan-bahan yang terkenal untuk mencerahkan, mengurangkan ketaranya bekas jerawat anda tu dan menyekatakan tona kulit ya. Produk ini diperkayakan dengan 5 jenis ceramide ditambah dengan ekstrak buah-buahan seperti betik dan strawberry untuk bantu kuatkan skin barrier sambil beri hidrasi secara semula jadi. Teksturnya ringan, jenis gel lotion ya. Jadi bila disapukan pada kulit, cepat meresap dan tak tinggalkan rasa melekit. Sesuai sangat, nak pakai siang pun boleh, nak pakai malam pun boleh. Anggaran harga pun sangat berpatutan, RM20 ke RM30 sahaja untuk 50 ml. Pelembap ni memang praktikal untuk remaja yang ada masalah kulit berminyak dan nak rawat kulit kusam secara konsisten. Produk kedua adalah Glad to Glow 5% Ceramide Barrier Repair Blueberry Moisturizer. Pelembap ini mengandungi 5 jenis ceramide di dalamnya untuk kulit yang lebih lembut dan licin, ditambah dengan blueberry extract dan Centella asiatica yang kaya dengan antioksidan untuk beri kesan melegakan dan percepatkan proses pemulihan kulit anda. Dia punya tekstur gel cream, ringan je, ada kesan soothing bila disapu pada kulit, langsung tak rasa berat. Pelembap ini sesuai dengan semua jenis kulit bagi saya, terutama kulit sensitif. Malah ya, kalau anda cepat merah-merah ke kering pun boleh pakai. Pelembap ni harganya RM20 ke RM25 sahaja untuk 30 gram, sangat mesra poket untuk remaja.
Pelembab ketiga adalah iCan Prebiotic Hydra Plus Moisturizer. Saya yakin ramai remaja dah biasa dengan pelembab ini. Pelembab ini menarik kerana adanya natural prebiotic dari Perancis dan rice water dari Korea di dalamnya sebagai bahan utama yang membantu untuk seimbangkan mikrobiom pada kulit ya. Pelembab ini ringan, cepat serap, tak ada pewangi, tak ada alkohol, tak ada paraben, terbukti secara klinikal boleh meningkatkan penghidratan kulit sebanyak 200% dan mengekalkan kelembapan sehingga 24 jam. Berbaloi atau tidak? Yes, berbaloi. Kalau kulit anda cenderung berminyak, cenderung berjerawat, pelembab ini berbaloi untuk anda. Pertimbangkan ya. Anda boleh dapatkan di drugstore dengan harga RM25 ke RM30 untuk 40 gram. Pelembab keempat adalah Minimalist 5% Marula Oil Moisturizer dengan 5% Marula Oil yang tinggi dengan kandungan Omega 9 serta vitamin F dan E. Ia bantu melembabkan kulit secara mendalam ya, dan juga memperbaiki permukaan kulit yang kering dan kasar. Walaupun formulanya jenis krim, ia tak rasa terlalu beratlah pada kulit. Ada juga hyaluronic acid untuk kekalkan kelembapan kulit yang lebih licin dan juga lembut. Pelembab dengan tekstur begini, terus terang saya sarankan untuk remaja yang ada kulit yang cenderung kering, yang perlukan extra hydration, yang selalu terdedah kepada cuaca sejuk atau kering. Dengan saiz 50 gram, pelembab ini cuma harganya sekitar 20 ke 25 sahaja. Ingat ya, skincare tak perlu rumit pun, yang penting konsisten dengan rutin asas, pencuci muka, pelembab dan sunscreen ya. 3 ni dah cukup dah untuk bantu kulit remaja supaya kekal sihat dan kekal bersih. Itu paling penting, sihat dan bersih. Daripada 4 pelembab yang saya kongsikan tadi, yang mana satu anda pernah cuba atau mungkin ada yang anda dah lama teringin nak cuba? Kalau anda suka video ini, saya nak anda bincangkan lebih banyak produk. Kalau nak saya lah bincangkan lebih banyak produk yang sesuai untuk remaja, tinggalkan cadangan anda di ruang komen. Thank you for watching. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.